Saya dengar Jupiter 3 masih lagi hilang, betul ke? Ya. Mereka sedang siasat sepada hampir 2 bulan. Kita terputus hubungan. Jadi angkasawan ni memang banyak risikonya. Apa ni? Hubungi Ibu Pejabat. Gak swing satu di sini. Ibu Pejabat, sila jawab. Ya, Daigo. Kapten, kami mengesan sebuah objek yang tak dikenali. Kami pun nampak, Daigo. Boleh tak awak kenal pasti apa benda tu? Ia berada pada altitude 20,000 meter dengan kelajuan 4 Mach. Bentuknya sangat besar, Kapten. Ke mana tujuannya, Daigo? Kalau dia terus bergerak, mungkin di sekitar Laut Kashima. Kalau tak silap, stesen kajian angkasa kat sana. Ya. Ia satu kawasan simpanan tenaga yang tinggi untuk projek angkasa lepas yang akan datang. Tengok! Apa tu? Mana? Hah? Hah? Raksasa! Bahaya ni! Cepat lari! Lari! Lari cepat! Lari cepat! Lari! Kalau tak salah, inilah objek tadi. Ya. Dengar. Kita akan lepaskan tembakan serentak dari arah depan. Baik. Baik. Tembak sekarang. Baik. Rasakan. Dia tengah menyedot tenaga. Tengoklah. Sudah. Pergi hidupkan sistem kawalan pertahanan di CS. Baik, Tuan. Baik, ya. Lindungi tangki simpanan. Perlindungan dah siap, Tuan. Bagus. Apa yang menyala tu? Kenapa? Tuan, tak berfungsi. DCS dah rosak. Apa? Tak guna. Gunakan peluru pemandu. Baik. Tembak!
Dia terbang! Betul-betul macam roket lah. Tak guna. Saya takkan biarkan dia. Sistem kawalan pertahanan di CS berhenti dari bertindak balas. Kenapa boleh jadi sampai macam tu? Tapi sistem kawalan tu dilengkapi dengan sistem keselamatan terkini kan? Tuan, hanya orang yang membuat DCS itu saja yang boleh melepasi dan menembusi sistem itu. Siapa yang membuatnya? Dr. Zaki dari Jupiter 3 yang hilang tu. Tenang! Bagus! Nah! Yuta! Yuta! Yuta? Mama! Apa yang kau buat ni? Saya main bola dengan ayah lah. Yuta? Ayah, jumpa lagi! Tadi, kami terima panggilan dari Jabatan Kajian Angkasa. Nampaknya angkasawan Jupiter 3 telah muncul untuk menemui keluarganya. Saya tak fikir yang Jupiter 3 dah kembali ke bumi. Tapi, Mungkin kejadian di CS tu ada kaitannya. entahlah, terdapat banyak sangat misteri. Tapi ingat, awak mesti rahsiakan dulu maklumat ni. Faham? Ya. Kapten, Jabatan Kajian Angkasa sedang mengintip ahli keluarga Jupiter 3. Betul ke, Kapten? Shinjo, apa yang awak merepek ni? Cakaplah. Rasa-rasa tu ada kaitannya dengan Jupiter 3 kan, Kapten? Kapten! Kan Jupiter 3 tu di bawah kawalan Jabatan Kajian Angkasa. Baiklah, saya akan bertanya dengan mereka. Tunggu dulu. Mereka ada cara mereka. Dan kita juga ada cara kita sendiri. Kita tak boleh campur dalam urusan kerja mereka. Ini peraturan. Kenapa ni, Shinjo? Muram je saya tengok awak. Saya kehilangan kawan dalam kejadian itu. Itulah yang membuatkan saya rasa sedih. Keluarga mereka seolah-olah tak dapat terima kenyataan itu. Daiko, saya rasa kita dah mulai hilang pedoman kita. Ini mungkin juga kerana kita tertekan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kami dah pun buat kajian ke atas raksasa tersebut. Hasilnya kami jumpa bahan yang digunakan untuk Jupiter 3. Jadi, maknanya angkasawan-angkasawan tersebut... Mereka mungkin telah diserang oleh raksasa ataupun berlaku kemalangan sebelum tu. Jadi ini bermakna mereka tak boleh balik. Saya dah dapat. Saya yakin Dr. Izaki akan meninggalkan sesuatu mesej. Jadi, saya periksa komputer satu demi satu. Awak dah jumpa? Ya. Saya jumpa mesej tu dalam komputer peribadinya. Baguslah. Awak ni memang bijak. Dengar sini, saya akan beritahu apa yang telah berlaku pada kami. Saya harap ada yang akan menerima mesej ini apabila Jupiter 3 menembusi orbit Jupiter. Seperti apa yang telah dirancangkan. Tiba-tiba ia muncul. Kapten, ada sesuatu yang datang dari arah belakang sebelah kiri kapal ni.
Tak tahu apa dia. Tindak balas tenaga yang kuat dikesan. Kami telah diselaputi oleh makhluk tersebut. Mungkin ia mahukan kuasa tenaga Jupiter 3. Ini satu kecemasan. Kami telah bertemu dengan makhluk asing yang bersinar. Jangan berputus asa. Kita mesti keluarkan dia dari kapal ni. Saya dah tak tahan. Tolong! Kami semua telah diserap olehnya. Dan ia turun ke bumi untuk mencari tenaga seterusnya. Ianya satu makhluk berkuasa yang tidak dikenali. Ia juga tak mempunyai akal dan perasaan seperti kita. Raksasa itu sangat menakutkan kami. Pengetahuan dan kemampuan kami telah dikawal olehnya. Sekarang ini, harapan untuk hidup sebagai manusia dah tak ada. Tapi, saya harap tragedi seperti ini tak akan menyerang bumi. Jadi, selamatkanlah bumi. Takkanlah. Tak ada cara untuk kembalikan mereka pada asal. Tapi macam mana mereka boleh muncul di hadapan keluarga mereka kalau dah ada resapi raksasa tu? Begini, mungkin raksasa tak faham erti kasih sayang. Jadi dia mungkin keliru. Sebab tu mereka dapat berjumpa keluarga mereka tanpa pengetahuan raksasa itu. Mesej ini masih lagi di bawah pemeriksaan di pejabat TPC. Kita tunggulah keputusannya. Hello? Nara sini. Baik. Kapten, ada raksasa menuju ke stesen kuasa Surugasaki. Baik, Tuan. Arahan rasmi dah dikeluarkan untuk serang raksasa tu. Saya faham. Tuan, kenapa kita pula yang diarahkan menentang raksasa tu? Ini satu tugas yang murni. Kita mesti hapuskan raksasa tu untuk keselamatan bumi. Guards, bergerak! Baik, Tuan! Stesen kuasa Surugasaki membekalkan elektrik kepada 60% di daerah Kanto. Kalau ia musnah, seluruh bandaraya akan mati. Dengar, kita mesti bertindak sekarang. Baik. Tapi Shinjo... Sudah. Kita mesti bertindak demi keselamatan penduduk bumi. Kami dah jumpa Ligatron. 10 km dari stesen Jana Kuasa. Bagus. Serang raksasa tu dengan membelakangi stesen. Baik, Tuan. Okey. Tembak!
tu betul-betul kebal lah. Sikit pun badan dia tak tinggalkan kesan walaupun diserang. Apa kita nak buat? Ya tak, ya. Saya dah dapat. Ibu pejabat, sila jawab. Saya dengar. Tolong salurkan dokumen tentang Jupiter 3 kepada komputer Jupiter 3. Dokumen itu adalah gambar-gambar keluarga mereka. Dapat tak? Dapat. Tengok! Pergerakan raksasa tu dah berubah. Senyor, strategi awak betul lah. Mereka akan pulih dan kembali kepada asal. Ya, Zumi. Hantarkan pada bunyi. Izaki, kumpulkan semua tenaga awak. Gunakan tenaga yang tinggal. Musnahkan raksasa tu. Awak mesti boleh. Jangan berputus asa. Lawan dia. Bagus! Ya, kita patut bersyukur. Sebab mereka dah selamat. Memang susah nak kalahkan raksasa tu. Tapi kita berjaya juga akhirnya. Kalau kita berusaha, kita mesti berjaya. Apa tu? Itulah angkasawan Jupiter 3. Apa dia? Mulai sekarang, mereka jadi cahaya dan bukannya manusia biasa lagi. Mereka nak ke mana tu, ha? Angkasa lepas. Mereka akan ke angkasa lepas. Itulah destinasi mereka.打ち上げられた巨大生物シーリザーガッツによる引き上げ作戦が始まった。次回ウルトラマンティガ怪獣が出てきた日お楽しみに。